Dan mari tanpa membuang masa, kita mula mendekati Maryam alaihassalam melalui surah Ali Imran. Ali Imran. Kita akan fokus kepada surah Ali Imran dan surah Maryam. Surah At-Tahrim kalau sempat kita pergi, dan satu lagi surah Al-Mu'minun, insya-Allah saya akan sebutkan sebab dia hanya membabitkan satu ayat saja. Okey, dan surah At-Tahrim pun satu ayat saja. Okey tuan-tuan, saya harap sekarang semua orang sudah ada satu niat yang tulus dan murni. Insya-Allah azam saya untuk belajar kisah Maryam dengan kacamata Al-Quran. Dan saya akan fokus kepada apa yang Allah Ta'ala kata, menghargai apa yang Al-Quran sampaikan. Sebab Quran turun untuk beri petunjuk, bukan untuk beri maklumat yang tidak memberikan anda petunjuk. Hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Baiklah, surah Ali Imran memaparkan kepada anda kisah Maryam bermula daripada ayat 33. Bermula daripada ayat 33. Maka persoalan timbul, apakah cerita Maryam yang ada di dalam surah Ali Imran? Jawapannya adalah, anda akan mendapati, subhanallah, cerita Maryam dalam surah Ali Imran adalah cerita ketika dia dalam proses untuk dilahirkan, sebelum dia lahir ke dunia. Jawapannya ada dalam surah Ali Imran. Bagaimana sikap ibunya, dan apabila dia mula membesar sebagai kanak-kanak perempuan yang cemerlang, dia membesar dengan siapa? Apa yang telah dia lakukan ketika umurnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kata sejarawan. And then dalam surah Ali Imran juga anda akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan beberapa babak ketika dia masih lagi kanak-kanak, atau mungkin belasan tahun, sebab Quran tidak sebut dia umur berapa. Tapi kita anggap saja ketika ini dia berada pada peringkat sebelum Jibril datang untuk meniupkan ruh Isa. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, surah Ali Imran menyebut tentang proses kelahiran Maryam. Surah Ali Imran menyebut tentang Maryam ketika kanak-kanak, bagaimana dia dibesarkan. Dan yang ketiga, peristiwa Nabi Zakaria bertemu dengan Maryam dan melihat ada rezeki semasa Maryam beribadah. Manakala dalam surah Maryam pula, subhanallah, sebagai hint lebih awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa babak yang lebih terperinci kepada babak yang telah diterangkan selepas Ali Imran. Maknanya dalam surah Maryam anda akan temui babak Jibril bertemu dengan Maryam dengan lebih terperinci. Bagaimana Maryam pada hari kejadian, di mana dia bertemu dengan Jibril dan Jibril meniupkan ruh. Kesimpulannya, subhanallah, penyusunan surah ni sangat cemerlang. Allah Ta'ala bagi seolah-olah cerita Maryam daripada kelahiran sampailah ketika umur jadi 15 tahun. Cerita tu di cover dalam surah yang paling awal. Dan bila datang surah terkemudian namanya surah Maryam, takkan dia nak ambil peranan surah Ali Imran. Dia akan melengkapkan apa yang telah disebut dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, babak pasal pertemuan Maryam dengan Jibril, sikit sangat cerita ayatnya. Tetapi Maryam, surah Maryam muncul untuk memperincikan apakah yang berlaku ketika Jibril bertemu dengan Maryam. So saya punya point adalah keindahan penyusunan surah di dalam Al-Quran. Di mana surah Ali Imran, kerana temanya keluarga Imran, dia memaparkan parenting, dia memaparkan pendidikan, bagaimana anak ini boleh dibangunkan potensinya. Tetapi Maryam pula satu-satunya surah yang dinamakan dengan nama perempuan, dan nama perempuan itu pula Allah Ta'ala siap sebut namanya sebagai Maryam. Inilah Islam memuliakan wanita, inilah Rasulullah yang memuliakan wanita. Sampai ada satu surah diberikan kreditnya kepada seorang yang bernama wanita ataupun Maryam. Jadi tuan-tuan, saya harap anda nampak apakah wajah Ali Imran. Pendek kata, kalau kita tengok kepada carta, saya terlupa nak pergi pada carta ni, anda akan mendapati babak ibu Maryam bernazar, kelahiran Maryam, pendidikan di bawah Nabi Yaqub,
melihat rezeki dalam mihrab, kelahiran Yahya, kemudian beruzlah, bertemu dengan Jibril. Semua ni ada di dalam surah Ali Imran. So apa yang terdahulu, dia cover apa yang awal-awal. Subhanallah. And then datang surah kemudian, mesti dia cover apa selepas bertemu dengan Jibril, ataupun memperincikan babak pertemuan dengan Jibril, kerana di situ ada ibrah. So surah Maryam datang untuk cover bahagian ini pula. Dia menyambung apa yang telah ditinggalkan oleh Ali Imran. Dia ambil pattern daripada Ali Imran dan dia meneruskan larian. Itu perumpamaannya. Bertemu dengan Jibril, Ruh Isa ditiupkan, Maryam melarikan diri, Isa dilahirkan, Isa berkata-kata di hadapan Bani Israel. Itu semua ada dalam surah Maryam. Subhanallah. Penyusunan Al-Quran. Padahal surah Maryam turun terlebih dahulu kepada Rasulullah. Sebab Maryam Makkiyah. Tetapi Ali Imran turun di penghujung Rasulullah di Madinah. No, surah Ali Imran turun beberapa kali. Awal Madaniyah pun ada, menjelang peperangan Badar pun ada. Yang pastinya Ali Imran adalah Madaniyah. Sepatutnya surah Maryam dulu lah, sebab dia turun kat Mekah. And then Ali Imran. Tetapi Allah susun Al-Quran di Lauh Mahfuz untuk kepentingan mukjizat sampai kiamat. Artinya bukan hanya pada zaman Rasulullah sahaja akan dapat manfaat, tapi anda. So anda untuk dapat manfaat, Allah jadikan, Rasulullah umumkan Ali Imran dulu. Nak susun Quran ini jangan susun ikut mana turun dulu, mana turun kemudian. Susun untuk benefit umat Rasulullah. So Ali Imran terdahulu, and then Maryam terkemudian. Tuan-tuan, mari kita bermula dengan ayat 33 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran ke atas seluruh alam ini. Ini adalah keluarga yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kenapa Allah pilih mereka? Orang yang dapat mempelajari agama, Allah pilih tau. Tuan-tuan, ni pilihan Allah. Dipanggil istofa. Istofa ni datang dari perkataan sofwah. Sofwah ni penyaringan, penyucian. Ada kan produk sabun Sofi bernama? Artinya sucikan kulit anda. Artinya anda ini orang yang telah dibersihkan Allah. Allah pilih anda datang kemari. Kalau kita kotor, Allah tak pilih kita. Tetapi kerana Allah nak sucikan kita, maka Allah datangkan kita kemari. Allah Ta'ala memilih mereka. Allah Ta'ala telah menyaring daripada banyak-banyak keluarga, daripada banyak-banyak manusia. Aku pilih Adam, aku pilih Nuh, aku pilih Ibrahim dan keluarganya, dan Imran, keluarga Imran. Aku pilih mereka untuk diberikan cahaya, iaitu Alkitab, diberikan wahyu. Semua empat nama ini Rasul belaka. Mereka diberikan cahaya. Anda bila belajar agama, namanya Quran, anda diberikan cahaya tau. Anda diberikan cahaya. Anda bukan study mana-mana buku biasa. Anda belajar Quran sekarang. So Allah Ta'ala sedang memilih anda. Sebab tu Rasulullah mention, Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala pilih untuk diberikan kebaikan yang sangat banyak, Allah nak beri kepadanya rezeki kebaikan yang sangat banyak, lorongnya adalah dia akan diberikan kemahuan untuk belajar agama dengan lebih mendalam. So anda sebenarnya ada di dalam ayat ini. Walaupun ayat ini merujuk kepada 4 keluarga dipilih oleh Allah, tetapi kenapa Allah pilih dia orang? Sebab Allah nak beri mereka kebaikan. Ada sesuatu dalam hati mereka menyebabkan Allah Ta'ala pilih mereka, iaitu kesanggupan mereka untuk diberikan cahaya dan menyebarkan cahaya ini kepada orang lain. Namanya Rasul. Kita bukan Rasul, kita sudah tidak ada Rasul, tetapi kita meneruskan perjuangan para anbiya ini, iaitu menyampaikan, memantulkan cahaya. Sebab tu banyak kali dalam Quran Allah sebut matahari dan bulan. Matahari adalah para Rasul. Sirajan Munira, surah Al-Ahzab ayat 46. Para Rasul, Rasulullah diperumpamakan sebagai matahari. Dia tidak pernah padam, dia sentiasa bercahaya. Tidak peduli apa yang berlaku di seluruh alam, apa berlaku pada karenah kaumnya, dia tetap bercahaya insya-Allah.
Tetapi kita bukan matahari, kita memantulkan cahaya saja. Kita pantulkan cahaya Alkitab, kita pantulkan cahaya para rasul. Inilah orang yang diberikan kebaikan. Apabila dia mula menghargai cahaya ini dan dia mula menyebarkan cahaya ini. Okey. Tuan-tuan, menariknya, kalau anda tengok 32 ayat sebelum daripada ayat ini penting. Kita kena faham cerita Maryam kenapa dibawa dalam Ali Imran. Kalau kita nak tahu apakah ibrah daripada cerita ni, kita nak tahu, ya Allah, kenapa babak Maryam hanya beberapa babak saja dalam surah Ali Imran? Kita kena tanya, apakah yang ada di awal surah ni? Sebab itu kita bila baca Quran, kita tak boleh baca terus ayat 33. Kita kena baca daripada awal. Tapi kerana masa, saya tak boleh nak bawa anda daripada permulaan surah Ali Imran. Tetapi kalau kita baca, nazzala alaikal kitaba bil haqqi, nazzala alaikal kitaba bil haqqi wa anzala at-taurat wal injil. Itu antara ayat nombor 3 dalam surah Ali Imran, di mana Allah Ta'ala nak kata, kami pilih orang-orang tertentu untuk diberikan nazzala alaikal kitab, diberikan Alkitab, diberikan cahaya. Sebagaimana ada orang-orang sebelum daripada kamu, ya Rasulullah, yang diberikan cahaya, iaitu namanya Injil dan Taurat. Wa anzala al-furqan, dan kamu diberikan cahaya yang namanya Al-Furqan. Bila anda datang program pembelajaran Al-Quran, anda datang seminar-seminar yang mempelajari Al-Quran, anda datang ceramah-ceramah ustaz-ustazah yang membicarakan tentang Al-Quran, anda sebenarnya sedang menerima apa yang telah diterima oleh para anbiya, iaitu cahaya. Jadi tuan-tuan, subhanallah, permulaan Ali Imran sampai ayat 32 menyebutkan tentang kemuliaan seseorang hanya dengan Al-Quran. Yahudi Allah Ta'ala banyak kutuk dalam surah Ali Imran selepas Al-Baqarah. Sebab apa? Mereka berpeluang untuk mempelajari Alkitab, tetapi mereka tidak boleh menerima kerasulan Rasulullah. Maka apa yang berlaku? Mereka berada dalam kegelapan. Sebab itu jangan hanya sekadar dapat pelajari Al-Quran, kita menyangka kita sudah mendapat cahaya. Sebab tu kena sentiasa berdoa. Sebab tu doa awal-awal dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuhan, kau telah anugerahkan aku cahaya, mohon dikekalkan aku dengan cahaya ini, supaya aku tidak jadi macam Ahlul Kitab dan macam pendeta-pendeta yang anda akan jumpai banyak ceritanya dalam surah Ali Imran. Ulama kata Ali Imran banyak sebut pasal Nasrani, Al-Baqarah banyak menyebut pasal Yahudi. Sebab dua surah selepas Al-Fatihah ini mendefinisikan Al-Maghdubi alaihim, Al-Baqarah Yahudi, Waladhdallin Nasrani, surah Ali Imran. Lepas tu dia disusun selepas Al-Fatihah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kebetulan surah ini turun dan cerita Maryam ini turun ketika Rasulullah berada pada tahun yang ke-9 Hijrah. 9 Hijrah artinya umur Nabi berapa? 9 tambah 13 tahun. Nabi terima wahyu pertama umur 40. Umur 53 Nabi berhijrah, tambah 9 tahun, 9 hijrah. Nabi sudah menghampiri kewafatan tau. Ini antara surah-surah, maafkan saya, ini antara ayat yang turun menghampiri Rasulullah. Hanya tak sampai setahun lagi Nabi akan wafat pada tahun 10 hijrah. Okey. Kebetulan Nabi menerima tetamu daripada Najran. Siapa yang datang daripada Najran? Mana Najran? Ni. Nabi dekat sini, Mekah. Maaf, Madinah. Najran ni Nabi menerima tetamu daripada orang-orang Nasrani. Nabi menerima tetamu daripada Nasrani. Mereka datang nak tanya pasal Rasulullah, nak belajar pasal agama, nak belajar pasal Islam. Allah turunkan cerita Maryam, sebab inilah subjek terbaik untuk mendekatkan Nasrani kepada Islam. We need to talk khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita ni bila nak, macam saya pergi ke Kuching minggu lepas, alhamdulillah mereka memilih tajuk Saint Mary and Jesus in Islam. Sebab ini nature Kuching di Sarawak. Bukan mudah tuan-tuan untuk menghadapi missionary di sana. Tetapi ramai dari kalangan mereka yang sekarang jadi imam, mereka dulu pederi. Sebab apa? Mereka mula tertarik kepada Islam apabila cara Quran mempersembahkan kisah Jesus dan mempersembahkan bonda kepada Jesus, sehingga mereka rasa tenang dan damai dengan kisah daripada Allah ini adalah kisah yang sebenar. Sebab orang tak diterima macam mana dalam satu Tuhan ada 3 benda. Dia susah nak terima. So akal sendiri menafikan.
Okey, yang pastinya ini adalah ayat yang turun ketika Rasulullah didatangi oleh para pendeta Nasrani. Allah Ta'ala tunjukkan tanda kerasulan. Nasrani dia belajar begitu mendalam pasal Isa, pasal Maryam. Nabi tak belajar daripada sesiapa. Tiba-tiba Nabi berbicara tentang Maryam, ibu Maryam. Dalam kitab diorang pun, diorang tak pernah tahu secara terperinci tentang bonda Maryam. Bonda kepada Maryam namanya Hannah. Menurut Israiliyat namanya Hannah. Mereka tak pernah jumpa dalam Old Testament, New Testament, Bible, Injil, Taurat. Tiba-tiba Muhammad menyebut tentang cerita bonda kepada Maryam. Mana tak kagumnya dia orang? So dia orang kagum, mau belajar mana ni? Mau tahu mana ni? Kami memerlukan masa begitu banyak, 4 tahun buat degree untuk boleh faham cerita pasal bonda Maryam. Tapi kamu belajar daripada mana ya Muhammad, ya Rasulullah? Subhanallah. Ini antara peristiwa di belakang tabir ayat ini. Kita kena tahu untuk kita menghargai cerita ni. Okey. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Dan setiap nama-nama besar yang aku sebutkan di atas ini, Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran, mereka saling menghasilkan zuriat. Dan anda akan mendapati memang kisah pasal zuriat dalam Ali Imran ni. Kisah pasal Yahya, kisah pasal Maryam dilahirkan, Yahya dilahirkan. Okey. Kisah pasal rezeki namanya zuriat. Maryam ada rezeki dalam bilik dia punya mihrab, dan malaikat datang beritahu dia akan dapat zuriat. Subhanallah. Ini introduction. Dia panggil Allah bermula dengan kesimpulan. Kisah tak dipaparkan lagi, tapi kesimpulan telah diberikan supaya you didn't get lost. Kamu tidak sesat ketika nak faham cerita ni. Dia panggil begin with the end in mind. Allah Ta'ala bermula dengan kesimpulan. Itu nombor 1. Banyak cerita pasal pendidikan anak anda akan temui. Miras, pusaka pun ada dalam surah Ali Imran. Anak belaka ni. Tetapi wallahu sami'un alim. Subhanallah, saya garis merahkan perkataan sami' dan alim. Rupa-rupanya tuan-tuan, kisah panjang lebar Maryam, ibu Maryam dalam Ali Imran sebentar lagi, tujuannya apa dia? Tujuannya apa dia? Adalah untuk anda menghargai Allah Sami', maha mendengar. Bila kita berdoa, yakin dia maha mendengar. Orang yang tak yakin dia akan kata Ya Rab. Dia seolah-olah Allah Ta'ala tu jauh sangat dan macam tak dengar. Ya Rab. Tetapi anda akan dapati Nabi Zakaria, ibu Maryam, Rabbi. Dia tak perlu nak kuatkan suara, dan dia tak perlu panggil Ya Rabb. Dia rasa Allah Ta'ala tu dekat. Subhanallah, sebab dia yakin Sami', Allah maha mendengar. Dan mereka ini adalah orang yang sangat yakin Allah lebih tahu di sebalik musibah yang berlaku ini apa hikmahnya. Hannah tidak dapat anak untuk tempoh yang lama. Nabi Zakaria sudah beruban, tetapi belum dikurniakan lagi anak. Sama dengan Hannah, isteri kepada Imran, juga tidak dikurniakan anak. Tetapi mereka tidak pernah berputus asa. Mereka yakin Allah alim, Allah maha mengetahui, Allah maha pakar dalam perancangan ni. Adalah sebab jangan putus asa daripada berdoa. InsyaAllah Allah maha sami'. Rupa-rupanya cerita ini menuju kepada Asma'ul Husna, 2 daripada 99. Anak-anak kita hafal Asma'ul Husna, baca dalam nasyid sekolah diorang. Alangkah indah kalau anak-anak itu tahu setiap nama Allah ada cerita sebelum tu. At least kalau mereka tahu, mereka takkan berdiri untuk nyanyi dengan sekadar nyanyi Nas'aluka ya man huwallah. Apa beza kita dengan Kristian kalau macam tu yang menyanyikan dalam gereja dia orang? Biar ada nilai tadabbur, biar ada rasa Masya Allah Sami'. Artinya jangan putus asa berdoa, sebab dia maha mendengar. Dia merekodkan cerita-cerita yang ada untuk kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maha alim. Segala cerita yang akan anda lalui sebentar lagi, antara ibrahnya Allah Ta'ala kata supaya kamu faham hakikat Sami' dan alim. Okey, mari kita lihat cerita ini. Wa'idh, ayat seterusnya ada perkataan idh kan? Bila ada je perkataan idh, artinya ini cerita yang perlu kamu ingat. Wadhkuru, sebab cerita ini aku telah petik yang boleh membantu kamu faham Allah Sami' dan alim.
Muhammad, tolong ingat, ada banyak peristiwa pasal Ibu Maryam, ada banyak cerita pasal Maryam, tetapi aku petik satu sahaja babaknya. Ingat satu peristiwa ni saja, sebab aku tak nak paparkan semua cerita. Aku papar hanya beberapa babak sahaja yang boleh menyokong tesis statement dia, iaitu Samit dan Alim. Allah Ta'ala sentiasa memastikan setiap ayat saling mengukuhkan ayat sebelumnya. Lepas tu namanya surah, dia dibina daripada bawah. Surah ni dia ada foundation dia, and then datang ayat selepasnya untuk mengukuhkan binaan di bawah. Itu nama surah. Idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tengok perkataan Sami' dan Alim mula ditonjolkan dalam satu kes. Yang tadi teori, sekarang study case. Kamu tak percaya aku maha Sami', aku maha Alim? Ni satu cerita untuk kamu tengok bagaimana bukti aku maha mendengar. Aku sebenarnya tidak buat-buat dengar. Aku memang maha mendengar permintaan kamu, dan aku maha mengetahui. Telah berkata Imra'ah Imran. Bila Allah guna perkataan Imra'ah, Allah tak guna perkataan Zaujah. Imra'ah Allah Ta'ala akan guna bagi merujuk kepada sama ada perempuan itu tidak mempunyai zuriat, maka Allah akan guna perkataan Imra'ah. Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun, namanya Asyah, dia tidak dikurniakan zuriat. Lepas tu asal nampak saja bayi Musa tu dia rasa sejuk hati. Siapa lagi Imra'ah di dalam Al-Quran yang tidak mempunyai zuriat? Imra'atul Aziz atau Zulaikha. Allah panggil dia Imra'ah, bukan Zaujatul Aziz. Sebab isteri dalam Quran Allah sebut Zaujah dan Imra'ah. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, bukan wa mrata'aka jannah. Sebab Hawa melahirkan zuriat. Sebab yang pertama kerana sama ada tidak mempunyai zuriat dalam tempoh yang lama. Cukup dengan kalimah ni kita dah boleh faham Allah menguji mereka. Tak payah pergi pada Israel, kita dah boleh faham dengan kalimah ni. Allah menguji Imran. Imran ni siapa? Dalam hadis yang sahih, Musa bin Imran. Maka fahamlah kita Harun bin Imran. Ini adalah dua nama besar kepada seorang ayah yang begitu hebat. Seorang ayah melahirkan Musa dan Harun, subhanallah. Isteri kepada Imran pada zaman Musa dan Harun namanya adalah Yukabid. Okey, Yukabad. Kan ada Hijaz punya lagu tu. Hijaz kan? Yukabid. Tiba-tiba 1800 tahun jarak antara Moses dengan Jesus, lebih kurang. Ada orang nama Imran juga. Dan dia adalah ayah kepada Maryam. Dan isterinya bernama Hannah. Kenapa ni? Bila Allah sebut nama, mesti ada sebab. Allah jarang sebut nama. Jarang Allah sebut nama. Sedangkan hadis kata ayah kepada Musa dan Harun juga bernama Imran. Tiba-tiba dalam Quran boleh support sebut nama Imran. Ini menunjukkan antara cara untuk anak kita jadi mulia, baik, hebat, nama anak tu sendiri. Biarlah nama dengan orang yang paling saleh. So, ayah kepada Imran memilih nama Imran supaya anak ini bakal meneruskan legasi Imran pada zaman Musa dan Harun. Supaya Imran boleh supaya bila anak aku nama Imran, nanti anak-anak kamu tu akan jadi Musa dan Harun, insya-Allah. So ini mengajar kita sesuatu, iaitu mohon kembali menamakan anak dengan nama yang baik. Menamakan anak dengan nama yang baik bukan bererti anda mengarabkan nama anak anda. Kita akan pergi nanti. Ibu Maryam kata aku namakan nama anakku Maryam, dan Maryam bukan perkataan Arab, okey? Allah mengangkat kedudukan bahasa lain.
Yang penting maksudnya baik. Ada orang nama Arab, anak nama Arab, tapi kita telah minta untuk ditukar. Sebab nama dia Syarul Bariyah. Syarul Bariyah, seburuk-buruk kejadian. Astagfirullah. Nama Arab Qurani, very Qurani, tapi maksudnya salah. Okey, sebab tu bagi saya tidak perlu anda Arabize kan nama anak-anak anda. It's okay nama dia tidak Arab, tetapi maksudnya baik, InsyaAllah. Mungkin dalam bahasa lain it's okay. Betul anda akan jumpa nama ulama-ulama Indonesia, tapi macam pelik je nama. Contohnya saya pergi Danau Maninjau baru-baru ni, tempat Buya Hamka, nama apa dah, dia punya anak murid dia Joko Widodo apa benda lah. Bukan, itu nama presiden dia. Saya bila first dengar nama Ari Ginanjar, wih, pendeta mana tu? Rupanya Muslim motivator ESQ, insyaAllah. Banyak nama-nama yang it's okay, no problem, tapi orang Indonesia tahu lah maksudnya, nama yang baik, it's okay. Semuanya nak convert jadi Muslim, namanya Yusuf, tak payahlah tukar Yusuf, it's okay apa Yusuf. John, nama dia John, tak apa, it's okay. Tapi kalau nak tukar, tak ada masalah, tukarlah nama John kepada Yahya. Tapi kalau tak nak tukar pun tak ada masalah, sebab maksud itu pada kalimah kamu, pada pengetahuan kamu merujuk kepada orang yang mulia, it's okay. Sebab Maryam adalah kalimah dalam Ibrani, dalam bahasa Arab, Al-Abidah, Al-Tahirah. So apa salahnya namakan anak dengan nama yang tidak Arabik, tetapi maksudnya dalam bahasa anda, bahasa Melayu, membawa maksud yang baik. Lepas tu ada sahabat saya, seorang artis selebriti, anaknya nama Kasih. Saya kata teruskan buat, ini nama yang baik, tak perlu nak diarabkan kepada Rahimah. Kasih tak, it's okay, no problem. Nama anak dia Kasih, Masya Allah, Kasih. Ada dah nama panjang dia tu, Nur Kasih kemudian, it's okay, no problem, asal makna dia baik. Lepas tu saya mengatakan, jangan mudah nak kata nama-nama ni boleh mudah didekati iblis. Mana dalil anda kata macam tu? Di mana dalil daripada Rasulullah ataupun daripada para sahabat yang kata nama Khadijah ini menandakan nama ni akan mudah menangis? Apa maksud Khadijah? Dan ada dalil ke kalau nama ini tidak Islamik, tidak Arabik, maka ia boleh menyebabkan anak ini didatangi kemalangan, malang? Jangan pandai-pandai nak mengatakan nama-nama ni, nama-nama yang akan didekati syaitan. Contoh Najwa. Hanya kerana Najwa itu maksudnya bisikan, lalu kita kata Najwa nama tak elok. Astaghfirullah. Jangan cepat sangat mengatakan sesuatu kalau benda tu tak ada dalil. So ini perkara yang perlu kita, betul orang kalau boleh lengkapkan lagi Nur Najwa ke, ya. Kalau kita rasa macam resah sangat dengan apa yang orang cuba nak dakwa kan, sakit. Sebab bagi saya, nama dalam bahasa lain mempunyai kedudukan. Dalam surah Ar-Rahman 'Allamahul Bayan, Allah mengajar bahasa. Ar-Rahman 'Allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan, dia ajar bahasa. So kita kena hargai bahasa-bahasa lain. Umar bukan, Umar ni nama jahiliah. Bila dia masuk Islam, dia kekal nama Umar. Umar ni tak ada maksud. Siapa lagi daripada Rom, sahabat Rasulullah? Ar-Rumi, siapa nama dia? Maksudnya tuan-tuan, Rasulullah memilih untuk kekalkan nama kalau maksudnya baik, tak ada masalah. Okey, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Tuhan, sesungguhnya aku bernazar, aku telah bernazar, apa yang ada dalam kandunganku ini akan kujadikan dia muharrara, ya, muharrara, fataqabbal, maka Tuhan tolonglah terima nazarku ini daripadaku. Bukankah engkau maha mendengar lagi maha mengetahui? Okey, apa ibrah ayat ni? Each word in the Quran will offer something, lessons for you. Ada ingat cerita sejarah? Apatah lagi ada unsur dialog dengan Allah. Allah rakam dialog dia dengan Allah. Allah rakam dialog sesama mereka. Allah rakam dialog sesama musuh-musuh mereka.
Dialog ibarat roh yang ditiupkan kepada sesuatu cerita, lalu cerita itu jadi hidup. Lalu anda tanya, anda ada tak kemampuan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Hannah ini? Bayangkan anak, dia perasan perutnya semakin membesar. Lalu dia mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah, aku tidak sangka kau anugerahkan juga kepadaku anak selepas begitu lama aku mendambakan. Maknanya akhirnya doa Hannah telah didengar oleh Allah. Lalu bagaimana cara berterima kasih Hannah? Hannah mahu mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan cara, ya Allah, aku akan bernazar. Aku tak peduli anak ni lelaki ke perempuan. Dan kalau ikut struktur ayat ni, Hannah memang mengharapkan lelaki. Tetapi aku tak kisah ya Allah. Aku sangat berterima kasih padamu ya Allah, kau anugerahkan. Israeliat kata Hannah jalan-jalan dengan Imran, suaminya. Tengok burung bertelur, semua tengok burung, seronok, suami isteri dengan anak-anak dengan telur yang di ni. Lalu mereka kata, ya Allah, bang, kalau Allah anugerahkan kepada kita apa yang dianugerahkan kepada burung ni, anak-anak. Lalu bila tengok je alam, menguatkan doa dia. Tengok burung, menguatkan doa dia. Tengok alam, menguatkan doa. Ini sifat orang-orang yang saleh. Apa jua mereka tengok, dia reflect kepada kehidupan dia orang. Lalu Allah mustajabkan doa dia orang. Lalu seronok sangat Hannah sekarang. Lalu Hannah kata, ya Allah, aku tak kisah anak ni macam mana rupanya. Kadang-kadang kita fikir balik, Hannah tak takut ke anak dicacat ke nanti? Tapi dia dah tak peduli. Aku syukur sangat pada Allah dan aku bernazar, ya Allah, kalau anak ini lahir, aku akan jadikannya muharrara. Artinya apa? Merdeka. Aku takkan biarkannya melakukan sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang lain. Aku mahu dia lakukan apa yang orang lain tak boleh buat. Aku nak dia unik. Dan apa keunikannya? Dia akan jadi benar-benar hamba-Mu yang benar-benar mengembalikan manusia kepada kehambaan kepada Allah. Ini maksudnya. Muharrara artinya dalam kitab tafsir kata apa? Bebas daripada kerjaya keduniaan. Hanya fokus kepada kerjaya keakhiratan. Dan ini bukan mudah tau. Ini kerja para nabi. Ini kerja yang sangat mencabar. Bayangkan saya hidup full time mengajar Quran dan saya tak minta bayaran. Macam mana saya nak survive? Saya bukan para rasul, saya bukan Hannah. Saya adalah Mus'ab bin Umair yang Rasulullah bayar untuk mengajar Quran di Madinah. Sebab Mus'ab miskin, fakir. Dia tak ada duit. Dia asal daripada keluarga kaya gila. Ketampanannya subhanallah. Tetapi bila masuk Islam, keluarga halau dia. Lalu dia miskin. So, macam mana dia nak sarapan pagi? Macam mana dia nak makan tengah hari? Surah Baqarah, Ali Imran, Rasulullah bayar dia. Ini konsep yang kita kena faham. Ya? Sebab tu jangan marah. Bayaran seminah ni ada bayar. Sebab bukan untuk, anda akan faham daripada cerita Maryam sekejap lagi. Sebab ada orang kata ustaz-ustaz ni menjual ayat-ayat Allah, penunggang agama. Ayat Allah pasal menjual ayat-ayat Allah dia ada kaitan dengan Yahudi tau. So kita kena faham betul-betul. Nanti kita akan pergi. Tetapi kalau kuliah maghrib 2000 ini melampau. Kuliah maghrib saja 2000 ini melampau. Ini memang kena banyak molek kan. Ya. Okey. Rabbi inni nadartu laka. Tuhan, aku bernazar. Nazar ni artinya apa? Aku akan lakukan sesuatu sekiranya engkau memustajabkan doaku. Tuan-tuan, terus terang pengalaman peribadi, nazar tidak pernah mengecewakan. Anda atas flight, tiba-tiba flight tu macam tak stabil, anda mula risau dan gerisau. Biasanya iman kita akan meningkat dengan turunnya kapal terbang. Lalu anda bernazar, ya Allah, saya isteri 8 bulan syarat anak kedua, tetapi saya kena berada di Istanbul 2 minggu. Saya risau bila masa saja anak boleh keluar. Tetapi ada sesuatu yang menenangkan dan saya, sebab track record saya nazar, alhamdulillah Allah tidak pernah kecewakan saya. Ini pengalaman peribadi. Kalau anda mahu Allah mustajabkan doa anda, nazar. Ya Allah, kalaulah kau
jadikan kelahiran anak keduaku dengan aku ada di sisi isteriku dan bukan ketika aku ada di Turki. Aku bernazar padamu untuk berpuasa sunat 3 hari, insya-Allah. Dan Allah mustajabkan doa kita. Sebenarnya itu asbab saja. Allah dah ada perancangan. Tapi kita kena ingat takdir Allah ni ada nama mu'allaq dan ada nama mubram. Mubram takkan berubah, namanya mati. Setengah ulama kata yang mubram ni dia dah ada dekat Lauh Mahfuz. Anda punya catatan yang takkan berubah. Antaranya ajal maut. Tetapi ada takdir yang tidak ada di Lauh Mahfuz tapi ada dalam catatan malaikat. Ia boleh berubah, namanya mu'allaq. Dia boleh berubah. Anak sepatutnya keluar dalam 8 bulan, mungkin lebih awal. Tapi dia boleh berubah. La yuraddul bala illa bid-du'a. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, la yuraddul qadr illa bid-du'a. Qadar tidak boleh diubah kecuali dengan doa. Subhanallah. Okey. Aku bernazar padamu apa dalam perutku ini, maknanya dalam perut lagi dah ada azam. Ini kehebatan pahlawan-pahlawan Islam. Rupanya ada wanita di belakang dia orang. Sebab tu Salahuddin Al-Ayyubi, ayahnya pernah ditanya, macam mana kamu boleh lahirkan Salahuddin Al-Ayyubi? Kata ayahnya, aku merancang dia 10 tahun sebelum dia lahir. 10 tahun sebelum dia lahir. Artinya apa? Si ayah sedaya upaya jadi pejuang supaya anak akan dapat follow dia. Lalu sekarang Hannah kata, ya Allah, taqabbal minni, terimalah permintaanku, engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Mari kita lihat apakah bukti sami'nya Allah dan alimnya Allah. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Apabila Hannah melahirkannya perempuan, anak perempuan rupanya, masya-Allah. Lalu Hannah berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apakah dalam kandungan Hannah sebenarnya. Maaf, Allah lebih tahu apa yang dilahirkan sebenarnya oleh Hannah. Allah lebih tahu sebenarnya. Walaysa dzakaru kal untha. Sesungguhnya lelaki tidak sama dengan perempuan. Wa inni, kalau anda perasan, ini yang keempat dah. Kalau anda perasan pada ayat sebelumnya, tolong ingatkan saya, kenapa hikmah ada 5 kali ini. Okey. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Subhanallah. Ibu-ibu yang melahirkan anak, ibu-ibu yang bakal melahirkan anak, rupanya untuk anak jadi cemerlang. Bukan surah Maryamnya, surah Al-Imran. So setiap surah ada kelebihan. Berdasarkan intibati sendiri sudah memberitahu. Okey. Apa arti apa ibrah ayat ini? Aku sesungguhnya menamakannya Maryam dan sesungguhnya aku memohon perlindungan dengan kamu daripada syaitan kepadanya dan zuriatnya. Perkataan zuriat ya, saling mengukuhkan antara ayat. Subhanallah. Okey, apa ibrah ayat ini? Mari kita ambil ibrah daripada ayat ini. Setiap ayat di dalam Quran memberikan pelajaran. Allah dah tapis, Allah dah pilih untuk anda. Apabila dapat anak perempuan, lalu Hannah berkata, Rabbi, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan, ya Allah. Ini menggambarkan dia terkejut. Walaysa dzakaru kal untha. Rabbi inni wada'tuha untha. Ini kata-kata Hannah. Wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal untha. Ini kata-kata Allah. Allah respon pada kata-kata Hannah. Bila kita kecek, kita kena kecek molek ada langit dengar, mengkecek kepada dia. Sami'. Masih ingat perkataan sami'? Dia dengar, ini bukti dia mendengar. Berarti molek mengkecek kepada dia. Langit sudah menghitung perkataan kamu. Dan Hannah bukan meratapi. Masya Allah, anak perempuan, ya Allah aku tak nak, ya Allah aku tak nak, ya laitani. Dia akan guna perkataan ya laitani. Ini orang yang protes pada takdir Allah. Ini orang yang tidak redha dengan takdir Allah.
Tapi Hannah tidak menunjukkan sedemikian. Dia tahu benda ini terlalu sukar untuk diterima oleh dirinya, tapi dia memberitahu dirinya, dia kena kuat menghadapi situasi ini. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. That is the fact. Itu faktanya ya Allah. Dia menguatkan dirinya untuk menerima hakikat itu. Bila kita lemah semangat, kita kena cakap pada diri kita, Syahri, you need to face this out. Ini proses untuk menguatkan positive thinking. Kamu akan bercakap dengan 40 orang yang bermasalah dari sebuah company. Aku akan menghadapi mereka. Anda kena kuatkan dengan, aku mesti hadapi mereka. Aku menerima hakikat mereka adalah anugerah Allah. Ini ketentuan Allah. Allah takdirkan aku untuk bertemu dengan 40 orang yang istimewa ni. Tetapi aku percaya ia perancangan Allah. Aku akan menghadapi mereka dan aku akan melihat apa yang positif daripada takdir Allah ini. Dan bila positif itu berlaku, Allah, aku terima ketentuan ini, maka aku namakannya Maryam. Nampak? Peringkat pertama, dia mengiktiraf takdir Allah telah berlaku. Ini bukan protes, ini bukan pasrah, ini redha. Pasrah dia tak puas hati, redha dia percaya takdir Allah. Lakal hamdu ala ma qadaita. Semai sebut tadi kan, lakal hamdu ala ma qadaita. Dan aku, maka ya, kalau kita nak sambung kata-kata Hannah ni, seolah-olah Rabbi inni wada'tuha untha wa inni samaituha Maryam. Nampak? Itu ayat dia sebenar. Tetapi Allah respon pada setiap kata-kata anda. Cuma anda tak tahu bagaimana Allah respon. Allah Ta'ala kata, wahai Hannah. Dan kata-kata Allah ni Hannah tak tahu. Sebab mana kita tahu ke apa yang Allah respon pada permintaan anda dalam doa? Anda tahu tak doa anda mustajab ke tidak? Siapa tahu langit tengah respon pada permintaan anda, tapi anda tidak diberitahu. Ini namanya hamba. Tidak semua benda dia tahu. Allah tak ada respon, tapi Hannah tak tahu sebab dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia manusia biasa. Allah tak sebut pun nama dia. Kenapa Allah tak sebut nama Hannah? Supaya semua ibu-ibu rasa dirinya boleh duduk dalam ayat ni. Ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kenapa hikmah Allah sebut nama Maryam? Allah sebut nama Jesus bin Maryam. Ada sebab dia Allah sebut nama. Tetapi Allah tak sebut nama secara umum sebab nak bagi cerita tu ada nilai universal. Kalau Allah sebut Hannah macam Bible sebut, dia jadi cerita tu terikat dengan sejarah, dan anda rasa anda tidak boleh menjadi sepertinya. Tapi bila Allah tak sebut nama, anda boleh duduk kat ayat tu. Subhanallah. Nampak? Okey. Allah respon, Hannah, Allah lebih tahu apa yang kamu lahirkan tu. Seolah-olah ayat ni nak mengajar kita. Kalau kita dapat anak sindrom Down, jangan pandang dengan pandangan mata kasar kamu. Kamu kena pandang dengan pandangan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaupun dia sindrom Down, dia sempurna sebenarnya pada mata Allah. Allah telah menjanjikan setiap kelahiran adalah yang terbaik, yang sempurna. Kerana kamu manusia yang sering menghitung dan melihat sesuatu dengan pandangan persepsi orang ramai, maka kamu nampak sebagai ia kekurangan. No. Anak mungkin tidak sempurna anggota tubuhnya. Itu kamu pandang. Kamu kena pandang dengan pandangan Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu kehebatan potensi anak yang dilahirkan ini. Hannah, kamu tak tahu siapa Maryam ni nanti. Kamu tidak kenal siapa yang bakal dikandung oleh Maryam. Hannah tidak tahu, tuan-tuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah Ta'ala kata, walaysa dzakaru kal untha. Lelaki takkan sama dengan perempuan. Artinya apa? Mana-mana lelaki takkan boleh kalahkan perempuan ni. Perempuan yang dilahirkan oleh kamu, tak ada lelaki boleh beat dia. Subhanallah. Allah mengangkat kedudukan wanita. Ada wanita yang Allah Ta'ala beri kualiti, dan satu-satunya wanita yang didatangi Jibril adalah Maryam. Sebab Allah Ta'ala nak kata, kami ingat Jibril hanya turun kepada orang lelaki, hanya kepada para Nabi. Okey. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Tuan-tuan, tidak salah untuk merancang nama anak lebih awal. Dapat anak, lahir saja anak, namakan anak terus. Maknanya apa? Mak dah prepare, anak akan ada wawasan. Aku nak anak ini muharrara, dan untuk sampai kepada vision ini, berbakti kepada agama Allah, berkhidmat untuk akhirat, full time, mengajar kitab Allah, tidak buat kerja lain.
Maka dengan itu aku menamakannya Maryam. Maryam bukan bahasa Arab, dia ajam, kalimah ajam. Artinya al-abidah at-tahirah, yang akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada kamu. Bila nak anak jadi baik, biar nama anak pun support ke arah tu. Dan untuk menjadi seorang yang muharrara, nama anak satu hal, tetapi memastikan anak tidak boleh diganggu oleh musuh yang sebenar, ini agenda yang sangat besar. Sebab itu Hannah mendoakan supaya anak yang telah dilahirkan ini dipelihara daripada syaitan yang sepatutnya dilaknat, ar-rajim, dibalik batu. Hari ni kamu pergi, bukan hari ni lah, kita nak raya haji ni, orang Kanada lontar jamrah, simbolik kepada rejamnya syaitan ini. Jangan biarkan syaitan ada dalam hidup kamu. Bayangkan seorang ibu sudah nampak bahaya syaitan. Artinya ibu ini membesar dalam keluarga yang seringkali diberitahu kepadanya musuh kita yang sebenar bukan manusia. Musuh kita yang sebenar adalah syaitan daripada jin dan manusia. So berlindung daripada Allah daripada syaitan. Minal jinnati wan nas, yang memberikan was-was. Tapi manusia hanya tentera. Jin yang sebenar, syaitan yang sebenar adalah iblis. Syaitan adalah mufrad, syayatin adalah jamak. Ya Allah, pelihara anakku daripada bisikan, gangguan, agenda iblis, laknatullah. Maknanya Hannah ni dia membesar dalam keluarga yang sering kali sikit-sikit. Jangan buat macam tu. Syaitan suka macam tu, Fatihah. Sikit-sikit kita sebut benda ghaibiyat ni. Didik anak dengan benda tak nampak. Sebab itu musuh yang sebenar. Hannah nampak bahaya syaitan. Sebab tu para ulama menyebut, bila Hannah doa macam ni, maka Maryam satu-satunya bayi yang tidak menangis bila dilahirkan. Dan bila Hannah turut sama mendoakan zuriatnya, maka Isa adalah bayi yang kedua yang lahir tanpa air mata. Tak ada, tak ada. Okey, kenapa seseorang bayi menangis? Ada hadis menyebutkan. Ingatkan saya soalan ni, saya tak nak jawab, nak jaga masa. Kenapa bayi menangis? Kenapa anak kita menangis? Ada sebab. Okey? Dia nampak apa yang kita tak nampak. Dia dalam proses transition dari alam rahim ke alam dunia. Dan Nabi mention apa yang dia nampak. Dan Nabi mention cara untuk bantu dia kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Okey? Okey tuan-tuan, menariknya Hannah bukan sekadar mendoakan anak yang baru lahir. Hannah nampak anak dia pun akan ada anak. Anak dia pun akan ada cucu, akan ada cicit. Long term vision. Jauh cara pandang Hannah. Sebab apa? Dia dibesar dalam keluarga yang sangat menekankan kepada future. Anak-anak, cucu-cucu kita semua kena jadi orang-orang yang terpelihara daripada syaitan. Ini yang Hannah belajar daripada Imran, suaminya. Siapa Imran? Imran adalah imam muda. Dia telah mengganti tempat Nabi Zakaria sebagai imam Baitul Maqdis. Artinya dia seorang imam. Imran ni adalah imam. Usianya masih muda, 40. Tapi Allah takdirkan ketika Maryam dilahirkan, si ayah telah pergi. Ayah tak ada. Itu menurut cerita-cerita sejarawan. Okey. Sikit lagi. Falamma wada'atha, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, 10:30. Minit lagi. Ya. Plus minus. Fataqabbalaha. Okey, jumpa semua ayat 37. Kita habiskan dengan ayat ni insya-Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah Subhanahu wa taala rabbuha, bila sebut saja Rabb, anda kena ingat 3 P. Ini cara pandang perkataan Rabb menurut bahasa Arab. Rabb artinya apa?
Rabbatul bait, suri rumah tangga. Rabb apa dia? Rabb pemelihara. Rabb ni apa dia? Ada 3 P. Kalau anda jumpa di perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb arti yang pertama pemberi, kedua pemelihara, ketiga adalah pemilik kamu. Ini semua maksud konteks bahasa Arab Rabb. Artinya dia pemberi kepada kamu apa yang kamu tak minta dalam doa kamu. Oksigen, sihat, masa lapang, nampak, dengar, akal proses, kemampuan mencatat, anda tak minta dalam doa anda. Tapi Allah memberi kerana Rahman. Orang kafir tidak beriman kepada Allah, sepatutnya degupan jantung diorang lebih perlahan daripada kita orang Islam. Sepatutnya diorang tak boleh berpeluh, biar sakit kotoran tu tak keluar. Sepatutnya lidah diorang tak berair. Sepatutnya diorang sakit. Dan surah Yasin kata apa? Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Sepatutnya orang kafir ni buta. Lamasaknahum ala makanatihim. Sepatutnya mereka jadi binatang yang tak boleh bergerak. Wala mudiyan walahum. Tapi itu tak ada pada orang kafir kan? Sebab apa? Allah beri walaupun mereka kafir. Rahman. Yang kedua, Allah maintenance. Allah terus beri. Allah jaga anda, Allah protect anda. Dengan matahari yang bersinar, dengan bulan purnama, masih lagi purnama di malam hari sebagai petunjuk pada anda. Dan yang paling penting, kerana apa dia beri? Kenapa dia maintainkan? Sebab dia nak kamu, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu tu hamba, dia tu Tuhan. Dia tu Tuhan. Jangan rasa kamu Tuhan, dia adalah Tuhan. So, telah menerima Tuhannya, yang memeliharanya, yang memberi kepadanya anak, yang memeliharanya, kesehatannya, dan yang telah menjadi Tuhannya dengan qabulin hasan. Subhanallah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dalam ayat ini nak memberitahu, Allah telah mustajabkan doanya dengan kemustajaban yang luar biasa. Sebab ada perkataan hasan, artinya aku akan beri kepada kamu bukan sekadar apa dalam doa kamu saja, Hannah. Aku akan beri kepada kamu lebih daripada apa yang kamu sangka. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Kalau dalam bahasa surah Ar-Rahman dipanggil ala, fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban 31 kali kan? Apa maksud ala? Ala bukan sekadar nikmat. Ala adalah anda kerja, gaji anda sepatutnya sebulan itu 2,000. Tapi tiba-tiba bos bagi pada anda 4,000 dengan sebiji motor. Ini dipanggil ala. Anda bekerja, patutnya anda dapat 2,000, tapi anda dapat lebih daripada itu dan anda tak sangka anda dapat, itu dipanggil ala. So sekarang ini adalah ala. Allah beri lebih daripada apa yang kamu minta. Apa yang diminta oleh Hannah? Dia minta supaya anak dipelihara daripada syaitan. Dia meminta supaya anaknya dijadikan sebagai seorang yang muharrara. Dia meminta supaya anaknya ini menjadi baik kerana namanya Maryam. Tapi kamu tengok apa yang Allah Ta'ala buat. Bila doa kamu dilafazkan dengan penuh amal yang saleh, namanya nazar. Allah mustajabkan doa atas dasar nazar dengan kemustajaban yang mungkin anda tidak akan sangka. Allah akan bagi lebih daripada apa yang anda minta. Wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Lalu Allah menumbuhkan, subhanallah, dia menggunakan perkataan metafora. Maryam akan ditumbuhkan, maka dia akan jadi nabatan hasanan. Dia akan jadi tumbuhan yang baik. Saya akan huraikan ayat ini. Wa kaffalaha Zakaria. Dan untuk mencapai objektif dia menjadi tumbuhan yang baik, pokok yang baik. Nabat ni pokok. Lalu Allah Ta'ala berkata, membenihkan kepada Maryam ini benih yang baik, lalu menjadi pokok. Dan siapa yang akan menjaga pokok ini daripada pencuri-pencuri pokok, namanya syaitan, dari kalangan manusia dan jin. Wa kaffalaha. Kaffala artinya akan protect berkali-kali. Takaful. Anda ada takaful ikhlas? Artinya pelindung. Kaffala artinya berkali-kali. Akfala sekali jaga. Kaffala berkali-kali jaga. Fa'ala artinya berkali-kali. InsyaAllah sepenuh jagaan Maryam adalah di bawah Zakaria. Orang talis kata Nabi Zakaria mempunyai niat yang tidak baik kepada anak perempuan kecil ini. Astaghfirullahaladzim. Ayat ini dah jawab. Wa kaffala ha Zakaria. Wa kaffala Allah menganugerahkan Maryam kerana Imran telah pergi, kerana dia akan berkhidmat muharrara kepada Baitul Maqdis. Dia akan full time di Baitul Maqdis.
Dan anda kena faham, ibu ini bukan mendoakan anak jadi jawatan kuasa masjid ni. Seolah-olah sekadar saya nak anak saya jadi JK wajib negara. No, kita kena faham Baitul Maqdis adalah pusat peradaban, pusat pembinaan manusia, center of the world of Islam. So Maryam mahu diwakafkan untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Tidak perlu dibayar dia, sebab ini semua keduniaan. Aku nak dia buat kerja yang orang lain tak boleh buat. Itu kelebihan anak aku, dia akan lakas sejarah ini insya-Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, bila duduk banyak dekat masjid, kena ada orang jaga, bukan lagi hana. Maka yang akan jaganya adalah imam, bekas guru besar, Rasul namanya Zakaria. Jadi tuan-tuan, ayat ini mengajar kita, anak mesti ada ruang untuk membesar dengan orang yang lebih tua. Saya ada pengalaman membesar dengan datuk dan nenek, arwah datuk dan nenek sama saya ada lagi sekarang, untuk Guru Haji Yaakob. Duduk kat kampung, mak dan ayah di KL. Sehinggalah ayah meninggal dunia, kami pindah ke Kelantan. So saya membesar dengan Tok Guru Haji Yaakob, Pondok Berangan Tumpak Kelantan. Ayah pada MB Kelantan sekarang. Itu bapak saudara saya dah tu, Tok Guru Yaakob. So kita belajar banyak benda daripada Tok Guru ni. Ya, subhanallah, saya tak nak ceritakan, tapi banyak kelebihan kita belajar daripada orang tua. Walaupun orang tua ni tak ada PhD pun, orang tua ni tak ada ijazah pun, tapi bila dia kata bagaikan melepaskan batuk di tangga, selesaikan kerja tu. Ini kata-kata orang tua tau. Batuk bukan batuk ni sabuk kelapa yang kita ambil untuk jurus kaki. Bila nak naik ke atas rumah, tiba-tiba sabuk tu tak dimasukkan balik dalam tempayan, kamu letak atas tangga. Mana tak selesai lagi kamu masuk kaki tu. Kalau betul-betul dah selesai masuk kaki, masukkan balik sabuk tu. Jangan melepaskan batuk di tangga. Itu maksud dia. Ini kata-kata orang tua, subhanallah ya. Ibu-ibu yang ada di sini, kita kena belajar daripada dia orang. Muhammad Al-Fatih, tokoh yang hebat. Dia membesar dengan orang tua namanya Syekh Syamsuddin. So biar ada masa dia orang pergi sekolah, dan biar ada masa mereka lama di kampung. Jangan duduk kat kampung main Pokemon juga. Memang elok sangat kampung tak ada wifi, tak ada data plan, dan biarkan mereka hidup dengan orang tua. Kalaulah mereka boleh hidup dengan orang tua, buat 2-3 hari. Biar mereka belajar CSR dengan nenek diorang sendiri. Belajar buat itu. Kita terlalu banyak ke bandaran, biar anak ada rasa kekampungan. Sebab wakaffalaha Zakaria. Okey tuan-tuan, kullama dakhala, ini dah babak lain kan? Subhanallah. Ayat yang sama cover 15 tahun Maryam. Satu ayat cover 15 tahun. Tak payah nak pergi 15 ayat. Satu ayat cukup untuk 15 tahun. Babak ini masih lagi babak Maryam semasa kecil. Tapi umur 15 tahun sesuatu telah berlaku. Saya je sebut 15 tahun sebab Isra ayat kata, tapi nak bagi anda gambaran, dia masih lagi muda. So ayat ini cover 15 tahun. Tak payah nak pergi jauh-jauh sangat. Okey, yang menariknya, saya tak nak pergi, saya akan huraikan lepas kita minum. Sebab elok sangat kita minum, sebab ayat ni ada kaitan dengan minum, makanan, minuman. So kita akan tengok dulu macam mana dia dididik. Subhanallah tuan-tuan. Saya nak anda fokus kepada perkataan ambataha nabatan hasana. Anda takkan faham ayat ambata nabatan hasana, anda belik tafsir pun belum tentu anda faham. Anda kena pergi tengok benih. Duduk lama-lama 2-3 minggu. Balik kampung, masuk kebun, apa tengok tanam. Kita belajar kemahiran hidup dulu masa kecil-kecil. Tanam benih, siram, gemburkan tanah, pastikan ada pencahayaan, pengudaraan, pagar dulu supaya tidak ada binatang datang. Dia kamu tengok macam mana dia membesar. Itu maksud ambata nabatan hasanah. Sebab kalau menurut kaedah bahasa Arab, kalau betul Allah Ta'ala nak menyebut bahawasanya dia telah menyebabkan Maryam dapat membesar dengan pembesaran yang baik, maka Allah Ta'ala kalau nak memberikan kredit kepadanya, dialah yang telah berperanan untuk menyebabkan Maryam dapat didikan agama. Maka sepatutnya should be wa ambataha imbatan maf'ul mutlaq kepada ambata yang butuh imbatan. Tetapi menariknya Allah tak kata imbatan, Allah kata nabatan. Sedangkan nabatan adalah tumbuhan itu sendiri. Seolah-olah ada dua perkara dalam satu kalimah ini. Allah Ta'ala nak kata Maryam itu Allah beri kepadanya ambata, memberikan kepadanya segala faktor yang menyebabkan dia akan membesar sebagai seorang yang sangat bagus. Allah beri kepadanya keluarga yang baik. Allah beri kepadanya Zakaria.
Allah beri kepadanya sekolah agama. Allah beri kepadanya keluarga yang mak dan ayah ustaz-ustazah. Allah beri kepadanya very Islamic family. Tetapi Allah Ta'ala kata, dia sendiri telah berusaha untuk menjadi baik. Sebab pokok, dia kena lawan tanah untuk membesar. Cahaya Allah sediakan, udara Allah sediakan, air Allah sediakan. Tapi kamu sendiri kena berusaha untuk jadi baik dan naik ke atas. Subhanallah. Ini pokok, kalau kita tak pernah nampak pokok membesar, kita tak akan hargai nabatan. Artinya Maryam jadi hebat bukan hanya sekadar faktor luaran. Maryam jadi hebat kerana kesungguhannya sendiri. Dia memilih untuk jadi baik berkat daripada doa ibunya. Saya sebut benda ni kenapa? Sebab ada kes pelajar tahfiz berzina. Ada kes pelajar sekolah agama ditangkap berkhalwat. Kenapa ya? Sebab mak ayah sediakan sekolah tahfiz, mak ayah masukkan ke sekolah agama, mak ayah ustaz-ustazah, tapi anak sendiri tak ada keinginan. Tengok apa jadi. So ayat ni saya jadikan teras dalam pendidikan. Bila kamu nak membangunkan anak, jangan hanya sekadar faktor luaran. Anak tu sendiri kamu kena bersembang, kamu kena berinteraksi. Dia nak ke tak nak jadi macam apa yang kamu nak. So biar dia sendiri yang memilih untuk jadi baik, ayah support dia. Ayah bantu lorongkan jalan. Ini kehebatan Maryam, hanya dengan menggunakan perkataan ambatan-ambatan hasanah. Saya nak anda ke kebun sekejap. Kita zoom, bukan kita zoom, kita speed up, kita cepat perjalanan pening. Anda akan faham bahawa ambata nabatan hasanah. Kita akan cuba perhatikan. Siang, malam, pagi, petang, kita cepatkan perjalanan. Wa ambata nabatan hasanah. Macam mana dia lawan tanah? Allah. Siapa yang melakukannya? Anda hanya tanah benih saja. Tapi siapa yang bagi cahaya? Siapa yang beri kekuatan? Siapa yang beri udara? Siapa yang mengeluarkan daripada tanah yang mati? Cuba berdiri sendiri, cuba bertahan daripada jatuh, and then mula mengembangkan dirinya, mula berbunga, and then mula berbuah. Dia proses tuan-tuan, dia proses. Lima hari dalam masa 1 minit. Itulah ambata nabata hasanah. Anda nak faham Maryam punya parenting? Anda nak faham apakah kekuatan Maryam? Tengok pokok. Itu maksud ayat tadi. Subhanallah. Allah Alam. Kita rehat dulu. Jadi kita akan sambung lagi sebentar lagi.